Guru-guru dan murid-murid yang dikasihkan menggalak tanggungjawab sebagai pemacu reformasi pendidikan, kita perlu sentiasa merancang. Berikan tema sambutan Hari Guru 2025. Okey, yang depan. Guru pemacu reformasi pendidikan. 16 hari bulan 5 2025. Hari itu memang hari keramat bagi kami seorang guru. Mereka adalah guru-guru di peringkat sekolah yang nak menjadikan kamu menjadi manusia untuk menjadi seseorang pada satu hari nanti. Kami tidak akan lupa jasa cikgu. Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami ketika ini. Bersama dengan penerbit kita hubungi seorang cikgu yang sekarang ini berada di talian. Kita ada Cikgu Nizam, Cikgu Ahmad Nizam dari SMK Maxwell Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudi call Cikgu. Itulah dia, sebelum nak pergi lebih jauh Cikgu nak ucapkan selamat Hari Cikgu. Okay. Selamat Hari Guru Cikgu. Dah berapa tahun dah menjadi seorang guru ni Cikgu? Alhamdulillah, ini adalah tahun ke-24 Cikgu menjadi seorang guru. 24 tahun. Ui, lama sangat tu, pelbagai orang kata dah dihadapi anak murid yang dari dulu kecil dah membesar di hadapan mata kan. Okey Cikgu, sebelum nak pergi lebih jauh lah Cikgu kan. Cikgu ingat lagi tak dengan Aiman Sabri? Sebab Cikgu kata dia dulu mengajar di SMK Seksyen 5 Wangsa Maju, betul kan? Ya, betul. Okey, dari tahun berapa? Kenal aja. Cikgu mengajar di SMK Seksyen 5 sejak tahun 2001. 2001. Maknanya sampailah tahun 2022 baru Cikgu bertukar ke SMK Seksyen 5. Oh, maknanya lama. Betul. Okey. Dan Cikgu ingat Aiman dulu dia penasihat Cikgu tu. Bahawasanya kami, guru-guru negara Malaysia